Kalau anda pernah travel dengan orang yang suka komplain, saya doakan anda kuat. Baru turun dari kereta, dia dah mula. Kenapa panas sangat? Tak ada tempat teduh ke? Bila makan pula, kenapa masin? Kenapa tak ada air kosong? Kenapa portion sikit? Saya cuma nak makan dengan tenang. Bila bawa berjalan, jauh sangatlah. Kenapa kena naik tangga? Kenapa ramai orang? Awak nak apa sebenarnya? Nak ambil gambar? Angle ni tak lawa. Muka saya besar. Tempat tak cantik. Ambil lagi. Saya dah snap 99 kali. Travel supposed to heal, tapi saya rasa macam ikut trip motivasi yang gagal. Kalau nak travel, pilih geng yang ringan kepala. Yang okey kalau panas, okey kalau jauh, okey kalau tak perfect. Ingat, travel bukan cari tempat cantik saja. Travel juga cari siapa yang merosakkan mood. Komen pernah kalau anda pernah jumpa manusia macam ni.